dah sampai dah untuk brake pad belakang. Tengok brand apa, Phyto Street Sport OK brake pad. So untuk FZ150 untuk belakang dia guna brake pad nombor 132. Sebenarnya sama je dengan Wasuku dengan LC135 5 speed. Dia punya packaging pun wow, mantap cun, memang lawa. Aku dah test pakai ke depan, memang cun, grip memang padu. Lepas tu tak perlu pun nak kena asah dulu, terus pakai memang cun. Yang belakang ni aku guna, actually sekarang aku guna yang original, tapi tak grip dah 2 minggu kot. So kita tukar try pakai yang harap performance bagus lah macam depan. Okay, dia punya proses dia simple je. Sebenarnya aku perlu buka dia punya lock kat sini. Lock kat sini ada aku masuk je, cuba sikit masuk. Aku perlukan putus je lah, putus ni, dua ni je sebenarnya. Okay, kita start dengan pakai sarung tangan. Tak nak main kotor lah konon. Okay, malas nak main minyak. Okay, sebelum tu buka ni dulu. Okay, korang tengok dia punya brake pad cun weh, cun, color pun cun, dia punya quality masih mantap. Okay, so ni untuk FZ150 belakang, sama juga dengan Wasuku dan Y16. First sekali buka ni ya dulu. Salah dia punya mati selalu. Dia pakai size 6 size 5 Allen key size 5 Allen key Okay, kat senang je, longgarkan ni. Longgarkan je, longgarkan. So kita pakai ratchet yang senang lah untuk buka. Ni ratchet kecil 3/8, bukan ratchet yang setengah inci 3/8 inci. Kalau yang besar tu tak sure senang lepas ke tak, tapi kita yang pakai yang macam ni lah, senang sikit. Nampak? Okay, lekat. Kena ambil plier kejap. Plier. Plier ni mesti lupa nak bawa. So plier ni untuk ukis kalau sangkut, sebenarnya tak boleh hole. Okay, sangkut. Sebenarnya aku dah tukar dia punya ni pakai Allen key, tak boleh beli lagi macam Philips. So senang lah aku nak buka sebenarnya. Ni aku beli dekat Shopee. So kita buka pin yang bawah nombor 2. Tadi pin nombor 1, ni pin nombor 2. Sama je, pakai nombor 5. Apa yang rasa? Okay, tengok just buka. Sebenarnya tak susah, senang, tapi nak kena tahu teknik lah nak buka dia. Mula dulu aku gagal juga lah untuk buka, sekarang dah senang untuk buka. Semua kena make sure ada ratchet je lah, senang kerja. Kalau tak nanti dah kena buka exhaust sebagai memang ratchet lah.
Dia punya konsep dia senang je. Kita cuma bukakan dia punya lock yang skru pertama, yang betul skru nombor 2. Lepas tu kembangkan dia punya pump, and then kita cabut je lah terus. Kalau macam ni dah so itu nak keluarkan ni yang leceh sikit ni, bukan leceh apa sangat, nak pastikan dia punya pin keluar habis, yang tarik lah. Okay, tarik, simple. And then kill sikit supaya dia ada ruang, so tolak bagi pump dia keluar masuk. Senang lah kita nak keluarkan ni kan. Okay, kita tahu kat sini kita keluarkan kat sini lah sebenarnya, kat sini kita cungkir dia kat sini. Okay, boleh pakai je spanner ataupun plier apa, tapi aku cungkir pakai ni. Okay, so dia punya dekat sini kita keluarkan ni. Okay, nampak brake pad ni yang baru betul, Yamaha original. Sepatutnya lah dia dah mesin, tapi tak makan pun, geram betul. Okay, yang belakang sama, baru cantik kot. Okay, kita pakai yang ni. Okay, make sure masuk betul-betul. Dia make sure dia masuk betul-betul lah. Dia punya ni masuk betul-betul. Dia kena make sure masuk betul-betul. Lepas tu yang nombor 2 pun masukkan sama je. Sama je konsep dia. Masuk. Okay, sebenarnya settle lah. And then masukkan dia punya pin balik lah. Okay, masukkan dia punya pin. Okay, ni dia punya pin. Masukkan dia pin balik. Make sure dah masuk lah. Check, double check, dalam depan check, belakang check, dalam cun. So masukkan sini, then ikat balik. Ikat balik. Sebenarnya ikat yang pertama, ikat sampai ketat. Ni lah, ni masih sikit ni. Ada ratchet senang lah. Ikat, pusing. Nampak kan? Pusing. pusing. Okay, ketat lah. Ketatkan. Okay. Okay, yang pertama dah ketat. Okay, masukkan pula yang pin kecil dia pula, lock dia kecil. Okay, pun sama juga, kita tekan dia balik. Sebenarnya kalau dah ketat dua-dua ni, settle lah. Tu je semuanya. Sebenarnya sekejap je, cuma kena tahu lah cara nak buat. Lepas kita dah ketat ni, kita tinggal pump and then kita test. Okay, settle. Okay, settle. Sorry, settle lah. Tinggal pump dia punya brake kaki lah kan, sampai dia ketat, and then sebenarnya done. Settle lah. That's all. Selamat mencuba.